Oi, ini dia bapak king crab. Ha, tu dia. Bang, ini berat 3 kilo lebih bang. 3 kilo lebih. Yang mana itu ada duit lebih, yang dah keluar EPF. Korang boleh makan ni. Ini confirm boleh makan 5-6 orang. Jimat. Ini harga kalau kau nak yang 2 kilo up sikit 798. Kalau nak yang besar macam gini 999. Ini barang baru tau, baru sampai Barang baru sampai, baru mati. Ini Aquaman hantar pada saya. So untuk king crab ni kita ada banyak stok sekarang. Okay, so yang mana mengidam jangan lupa. Korang tengok muka dia. Tengok mata dia garang tak? Garang macam mata bini korang. Tengok. Macam mata bini korang. Okey, yang mana nak makan king crab, jemput datang beramai-ramai dekat sini. Ya Allah, apa benda ke ni? Saya jadi lapar. Ini barang baru, kejap lagi saya nak masak untuk saya punya. So boleh tengok dekat video seterusnya macam mana saya makan king crab. Okey guys. So lokasi dekat mana? Tengok abang tu tengah rekod saya. Baik. Okey, lokasi nasi lemak Lobster JB dekat Setia Tropika, setiap hari buka, tak ada tutup. Alright guys, tolong saya bagi satu like, satu komen dan follow, tolong share. Kalau nak makan gaut, takut gaut asam urat, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Korang boleh dapatkan ni HW Beauty Herbs. Pastikan ori, ada hologram dan boleh ambil dekat sini, boleh walk in. Dan kalau nak beli online boleh tengok dekat saya punya nama yang saya mention tu. Pastikan ori. Alright. Okay guys, tolong check sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow, tolong share. Ini king crab baru. Biasa yang dah pernah makan kaki, korang try makan ni. Ini pun manis tau. Manis. Dan last sekali, tolong komen, salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska king crab? Salah ke? Mak sobib. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Abang lobster Alaska king crab. Oh, besar.